Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah channel. Hari ni Alhamdulillah hari yang bersejarah buat Cik Syah sekeluarga. Pukul 10 malam hari ni kita orang on the way pergi ke LA. InsyaAllah mudah-mudahan Cik Syah satu keluarga akan mengerjakan ibadah umrah. So ada masa sikit Cik Syah akan buat video kan untuk kenang-kenangan, time-time free kan. Kita akan buat video kenang-kenangan. So korang stay tune. Cik Syah akan share apa-apa yang menarik dekat sana nanti. Alhamdulillah Cik Syah dekat airport dah. Pukul 11 suku. Tertidur-tidur tadi dalam kereta. Okay, so kita nak pergi tempat perjumpaan dengan travel agent semua. Bukan dua kata RM1,000 kan. So dapat dua lah, dua kali. Cik Syah baru lepas tukar duit, dah tukar dah. Ni tukar pula kat airport. Lagi rasa macam tak cukup pula. So kita tengah tunggu. Inilah briefing daripada Insaf Travel. Cik Syah ikut Insaf sebab harga bajet janji sampai insyaAllah. Kan. Okay, so kita tunggulah. Sekarang dah pukul 11.54. Tapi flight Cik Syah pukul 4.40 pagi, lambat lagi. Cuma biasalah bila pergi dengan grup kan, dia suruh datang awal, nak dengar briefing, nak berkumpul, nak apa, nak itu, nak ini. So kita jumpa sekejap lagi untuk next program. Kami akan lepaskan harga lagi untuk pakai usulan-usulan itu. Dan kita akan pukul 10 di sini pada pukul 1 siang untuk sesi senang pasport dan sesi tarik akhir dalam peserta nak check in bag. Boleh jadi? Okey, baik. Okey, dengan ni saya pecahkan hadiah. Dah pukul 2.12 pagi. Kita dah dapat pasport, boarding pass semua. So kita dah ready untuk check in bag. Lepas tu boleh pergi ke gate untuk tunggu. Kita orang punya flight 4.40. So inilah tengah panjang beratur ni. Dia berhenti langsung ya. Lepas 1.30 tu kumpul check in bag. Lepas tu terus jalan ke C24 naik bas. Terus sampai sini dah terus boarding je. So lagi lebih kurang 30 minit kita dah nak berlepas. Semoga insyaAllah semoga Cik Syah selamat sampai. Airline kita naik Turkmenistan Airline. Luas sikit lah. Dia punya kursi dah selesa sikit lah. Okay. So kita jumpa dekat Ashpagan.
beberapa minit je Cik Syah dah nak landing. Syukur, Alhamdulillah, lepas 9 jam kat dalam kapal terbang. Cik Syah akan transit dulu dekat Ashgabat 2 jam. Lepas tu ke Jeddah pula dan terus ke Madinah, insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah sampai airport Ashgabat setelah 8 jam kat dalam flight. So ni akan terus pergi ke gate 3 untuk transit ke Jeddah pula. Tapi ada 2 jam masa lah untuk kita transit. So ada nak pergi toilet ke apa-apa ke, ni meluruskan pinggang-pinggang. Okay. Kita orang dah dekat airport Ashgabat. Cik Syah dah dekat airport Ashgabat dah, tengah buang hajat dekat hajat Sanala. Cik Syah dekat boarding dah. Lagi dalam setengah jam kot dah nak. Lagi setengah jam nak. Dah nak boarding. Sekarang lagi setengah jam kita nak boarding. Kita dah kat gate 111. Jauh juga tadi daripada yang check pasport tu nak ke sini. Jauh jugalah berjalan. So tunggulah lagi setengah jam. Lepas tu 2 jam naik flight dan sampai ke Jeddah. Lepas tu 4 jam pula naik bas ke Madinah, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Cik Syah dah sampai airport Jeddah dah. Tapi Cik Syah punya package ni kali ni dia turun Jeddah, lepas tu naik bas ke hotel di Madinah. So ada lagi lebih kurang 4 hingga 5 jam perjalanan lagi lah menaiki bas. Walaupun kita dah sampai Jeddah dan Mekah dah dekat dah pun. Cuma package kali ni ada perubahan. Bukan perubahan lah actually. Dia memilih untuk kita ke Madinah dulu. Okay, so far Alhamdulillah, walaupun lama dekat dalam flight, tapi tadi kan 8 jam kat dalam flight, tapi tak terasa lama. Sangat selesa. Cik Syah boleh tidur. Lepas tu ada makan 2 kali, tak silap tadi 2 kali 3 kali. Lepas tu yang kali ni yang daripada Ashgabat ke Jeddah, rupanya dalam 2 jam je, 1.5 hingga 3.5 tadi dah sampai. Tapi rasa macam lama sikit. Banyak kali tidur, lepas tu bangun makan, lepas tu tidur lagi tak sampai-sampai. Tapi harapnya bila kita naik bas ni, kita dapat tengok pemandangan luar kan. Kita rasa lebih tak sabar. Tapi syukur, Alhamdulillah. Isha dapat jejakkan kaki kat Jeddah ni. Nanti kita sambung lagi korang. Sekarang tengah tunggu ambil beg. Beg dah ada, cuma baru keluar sikit-sikit. Okay. Ni persekitaran airport Jeddah. Cuma Cik Syah tak pastilah airport yang mana satu. Tak explore lagi benda ni. Tu King Abdul Aziz International Airport. Macam tak adalah besar sangat, tapi tak tahulah kot sebab kat sini tempat ambil beg kan. Okay, nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah, dah keluar daripada airport akhirnya. Rasa macam 2 hari dah Cik Syah kat dalam airport, dalam kapal terbang. Syukur, Alhamdulillah. Ni bumi Jeddah. Cik Syah dah pun jejak kaki di bumi Jeddah. Sikit lagi nak sampai Mekah dah. Berangin je lah, tak sejuk pun. Hari ni 10 hari bulan 12. Dia berangin, dia tak sejuk pun lagi. Rasa macam panas. Kat luar panas lah, cerah kan. So inilah pemandangan airport kat Jeddah.
kita orang nak pergi takbir dekat bas. Lepas tu nak solat dulu Zuhur dengan Asar. Lepas tu baru kita menuju ke Madinah. InsyaAllah dalam 4 atau 5 jam lagi kita orang dah sampai ke Madinah. Hotel Madinah. Cik Syah akan dekat Hotel Madinah 3 malam. Lepas tu baru ke Mekah dalam 5 malam. Okay korang, kita keep updating after this. Sekarang pukul 5.41 waktu Jeddah. Kita orang dah naik bas dah nak menuju ke Madinah. Mungkin dalam 5-6 jam lagi baru sampai hotel dekat Madinah. Tadi diorang dah bagi nasi, kita pun dah makan, dah solat semua. So dah nak gerak lah. Doa mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita kat dalam. Untuk kita menuju ke nanti kita jumpa dekat hotel Madinah pula, insyaAllah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Syukur alhamdulillah Cik Syah dah check in dah pun dekat hotel. Sekarang lebih kurang pukul 12.30 malam dekat sini. Sejuk tak sejuk sangat pun, tapi better pakai baju sejuk. Cik Syah dekat Manazil Al-Safiyah Hotel. Berdepan juga dengan hotel ni. Jalan masih sibuk dengan bas, dengan kereta. Masjid Nabawi dekat belakang hotel ni. Jalan sikit, turun bas, letak beg, pergi toilet semua, dan kita nak ke Masjid Nabawi untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan ketibaan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah dah sampai dah. Dekat hotel ni pun ada kedai-kedai murah-murah. Ada banyak kedai jubah. Aduh, okey. Wow, cantik. Macam ni berapa? 50. Oh, cantik lah. Cantik. Cantik. Malaysia boleh. Murah dah. Perempuan Malaysia bagus. Okey. Cantik perempuan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Okey. Ni pun ada. 5 lai 100. Oh, wow. 5 lai 100 ya, hitam tu. Ya. Susulan tak susulan tu. Siapa tak apa. Diskon ada. Baru sampai, nanti kita datang. Okey. 5 lai 100. Macam ada. Kat sebelah sana pun ada. Nak beli makanan pun ada. So tak susahlah kalau lapar tengah-tengah malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Syah dah sampai dah korang. Di bawah kubah hijau.
adalah jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nyata jasadnya ada di situ, yang sudah pasti dia adalah insan yang sangat kita sayang, insan yang sangat kita rindui, yang memberikan segala bentuk kebaikannya khusus untuk kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk awal ini kita akan berikan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah seperti mana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dan juga banyak hadis Nabi mengatakan walaupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada, walaupun jasadnya sebut telah pun wafat, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan orang-orang yang beriman, maka salam kita akan disambut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengetahui dan menyedari kehadiran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi ikut apa yang saya sebut secara mudah saja, saya akan menggunakan ayat yang mudah, kita bagi salam bersama-sama. cepat tapi ya. Papa cek. Pintu ni lah yang kalau yang lelaki ada waktu dia saya tengok dia tutup ni. Okey. Kita masuk melalui pintu ni straight dia sampai ujung. Itu adalah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat tu di bawah kubah hijau. Jadi lelaki ambillah masa ketika mana kita masuk nanti, kalau kebetulan dia buka masuk je. Kemudian sebab kebetulan kita sebab dekat dengan Babu Salam. Jadi yang lelaki bila sampai je cuba masuk untuk ziarah Nabi, kemudian keluar ke pintu belah sana, boleh masuk sembahyang dekat belah dalam. Tak ada masalah. Tapi untuk yang perempuan dia tak boleh masuk ke sini lah. Dia sekadar nak maklum untuk Babu Salam. Untuk kita masuk Rawabah adalah masuk sebab sekarang kita nak solat isyak berjemaah dekat Masjid Nabawi. Dah pukul 12.30 dah ni. Sejuk lah, kena pakai baju sejuk. Bila Nabi SAW, bila Nabi wafat di rumah Nabi, para sahabat kumpul di sana untuk bincang siapakah yang nak melantik Nabi SAW. Jadi ada sebahagian yang menguruskan jenazah Nabi, ada sebahagian yang berbincang untuk nak melantik siapa yang menjadi khalifah. Perbincangan secara umum itu ceritanya nanti kita akan cerita lagi lah. Cuma lalang kita lalu ni kat situ lah. Dulu kat situ dia taman. Dia ada taman, tapi sebab dah berlaku pembesaran di Masjid Nabawi, jadi kat situ dia tutup, dah tak nampak lah taman tu. Jadi banyak sebenarnya kisah-kisah sejarah dia dah ni. Cuma dah sebut selama mana Masjid Nabawi ini dibesarkan, sehingga Nabi kata sampai ke Iran sekalipun dibesarkan Masjid Nabawi ini, dia akan dikira sebagai Masjid Nabi. Jadi contoh dibesarkan ke sana. Jadi apa, adakah pahala dapat tak macam tadi kita semayang dekat sebelah sana? Dapat juga walaupun semayang ke sana. Okey, jadi selama mana dibesarkan, dia akan tak dapat pahala 1000 kali solat tadi. Itu kelebihan di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Masjidil Haram lagilah. Kalau yang terakhir siapa pergi 10 tahun lepas dah tak sama langsung dah. Dia dah terlalu dibesarkan. Untuk solat masuk ke dalam ni untuk solat semua kat sini lah. Okey, dia satu lagi pintu belakang. Yang ni pintu paling dekat sekali dengan hotel kita, pintu ni. Okey. Alhamdulillah, kita nak menuju ke pintu 12, tempat pintu masuk kaum perempuan untuk solat. Tapi malam ni orang solat kat luar je tadi, jemaah. So sekarang kita nak masuk untuk minum air zam-zam, mengambil keberkatan air zam-zam. Mudah-mudahan.
Okay, tu tong air zam-zam. Ini kan? Ha. Tu kakak itu ambil sana. Du. Ambil yang tak sejuk lah, Bu. Cuba. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Cisha dah dapat rasa air zam-zam pertama Cisha dekat dalam Masjid Nabawi. Syukur Alhamdulillah. عشان تركز في نفس الطريق تعال هنا يا Okay, Alhamdulillah. Untuk pertama kali seumur hidup dapat masuk Masjid Nabawi. Sedap laban strawberry. Kita try ni laban mango pula. Sedap. Yang tadi strawberry pun sedap. Bismillah. Bau mangga sebenar. Sedap. Tak apalah, background. Background music. Memandangkan Cisha punya agent ni, dia memang tak sediakan makan. Saya dah lapar, kita ada bawa makanan ready to eat. Cuma rendam sikit je dengan air panas. Ini pun sebenarnya makanan yang balance bagi Jepun hari tu. Travel agent bagi tapi kita orang tak makan. Ni sebab pukul 2.30. Kita dah lapar, kita makan lah. Sebab sekejap lagi nak bangun dan pergi masjid untuk subuh. Sekarang pun dah pukul 3.06 minit. Ni kari ayam. Panasnya. Kata air panas tu bekas aku merendam plastik tadi. Jangan abang guna pula. Abang guna air panas tu Aisyah rendam ni tadi. Kena rebus baru. Abang nak air panas kan? Oh, tak. Okay. So, ni. Panas berasak-rasak lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Apa ni? Ready to eat. Macam ni, ready to eat macam ni. Alhamdulillah, selesai aktiviti Cik Syah hari pertama. Setelah 24 jam perjalanan daripada rumah, naik kapal terbang, naik bas. So, dah sampai hotel, dah sampai Masjid Nabawi, dah melawat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, inilah bilik kita orang. Ada 5 katil. Semuanya Cik Syah suami, ibu dan bapa mentua. Alhamdulillah dapat bawa bersama-sama keluarga semua. So, kita nak rehat mungkin dalam 2 jam. Sekarang dah pukul berapa ni?
Sekarang pukul 2.35 pagi dah. Kita rehat mungkin 2 jam dan besok turun pukul 4 untuk duduk kat Masjid Nabawi tunggu subuh 5.30. Okey, jumpa korang esok pula. Selesai hari pertama Cik Syah dekat Madinah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dekat video hari kedua Cik Syah dekat Madinah, insya-Allah. Assalamualaikum.